Aku tak dapat bayang lah kalau kau pakai Timex kan macam mana rupa kau. Adalah. Lagi tu berlaju motor dia. Tu laju tu. Hey, inilah jalan shortcut je. Nak U-turn tapi gelap kalau malam, gelap. Tergelap oh. Kita pernah lalu. Kan 1-2 tak payahlah. Tak yalah. Kalau 10 biji motor tak apa, badan besar-besar macam kau. Hey, kau jangan naik genteng pula. Tahu je aku terus ni. Hati-hati. Sejuk. Bagus tak? Sejuk lah, cuaca sejuk lah. Stop recording. Dia nak santai-santai. Tengok bila dia perang kan, hilang oh. Ya, laju. Macam gede. Depan lagi kan? Depan lagi. Tadi. Kanan ni. Ni jalan ni. Sebelah. Ni boleh kot. Ada Petronas. Cantik. Di depan Petronas dulu. Dekat Petronas dulu. Masuk Fendi. Ya, kereta. Tak apa, boleh Fendi. Apa Fendi? Bang tengok depan tu terus sana. Angkat tangan kan? Angkat tangan. Cina selalu banyak tu. Bolehnya daripada cari. Ada jalan tak betul nak? Ada ke? Ada bro. Sambal ni tidak makan pulut. Tambah Syam dia tambah 2 kali tambah. Baru kena nasi kerak. Kalau nak bagi tahu. Baik. Ni masuk kawasan-kawasan hutan lagi depan kan. Jalan ni terus je. Dia potong belakang rasanya, dia ikut belakang. Kan. Seronok lah. Sini. Best. Daripada hari ni tak ada langsung. Stop. Adakah itu cara-cara meluangkan perasaan gembira? Ambil lah dia pun nak jadi Cezzo juga Hyper. Depan sana je kiri ya. Berapa kilo? Dekat dah ni. Dah dekat ni. Sekejap. Slow je. Lepak je lah belakang highlight tak apa. Sebab depan tu je. Lompat-lompat Wendy. Ya. Aku nampak dah. Tak tahu dia lalu sini. Kat signboard tu dia tulis jalan tut mentakap. Tak nak terus lagi. Terus lah. Tak tahu? Ikut lah. Boleh terus. Boleh. Boleh terus. Terus lah. Terus. Terus Tu situ pun ada tulis bang. Temelung apa benda tu. Terus lah. Terus boleh tak? Terus Temelung lagi 14 kilo je. Terus. Oh ni jalan Temelung mentakap. Yang ni dia bagi alternatif Ada kiri. Alternatif lah dia bagi. Kita terus okey tak? Terus pun saya ni. Terus. Jadi ada kereta. Sorry. Tadi Fendi ya. Ya bang. Aku dah terkeluar. Kejap kereta. Tak boleh bang. Tadi Fendi relax. Kejap kereta lagi. Ya. Tadi Fendi. Ada motor. Tunggu Fendi ya. Air surut. Sudah. Okay, boleh. Nampak tu sangka pantai tu. Cantik sangka. Boleh. Alamak, Alfa ni kenapa tak nak potong? Kau tak tepi. Kau besar. Aku dah ke tepi dah. Tepi lagi. Kapas sikit bagi dia ruang. Alright, saya awan. Ada instruktor lah. Dulu dorang sekali tau, lepas tu dorang bergaduh. Wah hebat. Faham tu. Aduh, hai. Abang aku cerita lah. Stop recording. Biasalah adik-beradik kan. Mungkin Stop recording. Ni kalau kau nak makan durian, Roger lah. Kalau nak makan durian pun baik kan ni.
Boleh. Sementara lah. Awal lah. Kat abang ni juga. Aku dah pergi dah ni. Aku nak return ni. Abang berada nak sini. Berada ni. Apa ni? Tak, makcik tu suka-suka je nak U-turn macam tu. Bodoh Tak yang apa. dulu. Dia memang tua Benny. Suka-suka je dia. Tempat dia Benny. Tempat dia Benny. Tak, dia gunakan alasan dia. Aku dah tua dia. Dia tempat aku ni dia cakap. Biasalah tempat dia kan. Dia dah pandang boleh macam. Mana Benny? Ada Benny? Ada. Ada. Ni kiri roundabout ni kiri. Mana Fendi Okey, ada Ada kat belakang. belakang. Ada belakang. Ini roundabout ni kiri tau. Beli jangan apa tinggi ya. Oh, tu dia. Tarik kan. Wan. Mana tu? Kiri. Dah. Turun bawah, turun bukit tau. Ni bau nampak temeluh ni bang. Jom, lepak sini. Jangan pergi mana-mana lagi. Betul tepi jalan. Eloklah datang awal. Ya, dah nak sampai dah. Jangan tutup sudah. Apa benda tutup ni tadi buka. Kena mana lah? Sebelah Wan tu. Nampak tak tu? Nampak tak motor tu depan lagi? Motor dia. Kau nampak mana? Nampak depan dia. Boleh sebelah aku ni Boleh je. Aku kan nampak sebelah master. Aku mana tahu dah. Just nice. Tadi semua bawah ni kan. Apa ni dia? Mana tahu tak? Tadi tu kacang apa Syam? Kacang tanah ke apa? Sedap bro. Kau kena Kacang rasa. tanah dia balut kot. Tanah aku kacang tanah tak boleh. Allergic. Asal? Sebab tu selemah punya kalau kacang tanah aku gasing. Kalau kacang dondong tu tu. Oh. Kacang botak aku okey kot. Kacang botak. Nanti tadi apa? Kau makan ni semua apa? Tester? Aduh, ni lah. Mana Wan? Kami. Ini senang sikit. Masuk depan aku. Bendy. Kan senang. Ini tak ada monyet kan? Aku letak kat luar ni. Duduk tepi-tepi lah. Tepi tu. Apa dia? Cendol kaki bingit je. Awak dah bayar cendol? Belum. La ilaha illallah. Bendy sini kau Bendy. Okey. Ni dia buat apa ni? Kayu lah, bau kayu ni. Betul? Alamak, terpelat rosak ah. Tak apa boleh. Kanan kiri. Kanan. Kanan. Okey. Rasanya sebelum ni tak ada traffic ke mak? Sebelum ni rasa tak ada. Woi, Dewan. busy jalan ni. Banyak kereta ni. Memang banyak. Dia tak boleh tunggu. Jalan sikit Izan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, aku menang. Nanti try lah. Zone test Bendy. Jalan ni kau confident. Okey punya. Highway. Dekat. Ni pernah berhenti malam tu kot. Ya, betul. Aku nak tekan jeng, tak tahan aku dah. Sedap betul? Cepat. Tu pula keluar tu. Ambil lah. Tu ada kedai tu. Ada kedai. Kena berhenti sini kan? Bagi tahu. Syam mengaku terus pergi pam minyak. Pam Ni mana? tak Wan. Aku tak tahu. Aku follow Wan. Tak tahu. Wan masuk ke arah ni lah. Dan ini Mana? confirm accident kat depan ni. Aduh. Ya, betul. Tengok helmet kat bawah. Fendi kau kena pakai horn macam jalan ni lah.
Kan? Allahu Akbar. Ya Allah Allah. Akbar. Ya, hari ni nak tengok. Ya Allah. Tak boleh tengok ah. India. India. India, aduh, kesiannya. Melayu lah. Pakcik. Oh, Pakcik Melayu. Kesiannya pakcik, ya Allah. baik tumpah. Okey, nampak macam okey. Tak tahulah dalaman. Ya Allah. Saya ada motor laju langgar